Assalamualaikum. Ni sini Cik Ani nak share lah. Cara Cik Ani masak mi helam. Ramai yang pandai buat mi helam ni, Cik Ani tahu. Tapi masing-masing punya cara lah ya. Ni cara saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan minyak. Api jangan terlalu kuat, nanti bawang kita cepat hangus. Okey. Kita tumiskan bawang putih. Kita masukkan cili kisar. Cili kisar ni kita dah siap kisar dengan bawang merah ya. Dalam 2 sudu makan. Kalau kita menggunakan cili bo, kenalah tumbuk bawang merah. Ya, kalau guna cili bo, kena tumbuk bawang merah. Kalau malas tumbuk, hiris-hiris je lah. Okay, bila cili kita dah garing macam ni, kita masukkan isi ayam. Bila isi ayam kita dah separuh masak, kita masukkan sos tiram 2 sudu makan, sos cili, sos tomato. Masukkan kicap. Kalau ada kicap pekat, elok masukkan kicap pekat ya. Saya masukkan kicap lemak manis sahaja. Masukkan air. Kita biarkan dia mendidih. Kita masukkan udang. Ubi carrot. Ini bahagian yang keras-keras ni ya. Ini batang sawi. Masukkan bawang. Ini bawang Holland. Okey, kita masukkan sebutlah hitam ya. Okey, kita masukkan telur. Sedikit garam. Ini air tepung jagung. Air tepung jagung ni untuk memekatkan kuah kita. Okey, kita masukkan sayur, daun sawi. Tadi kita dah masuk batang dia. Ni bunga kubis. Okey, kita masukkan buah tomato dan mi. Sekarang kita masukkan cili merah. Okey, dah masak. Mi kita pun lembut dah. Bolehlah kita hidangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah siap mi helam kita. Jom kita makan. Jemput semua. Selamat mencuba ya.